Kalau untuk diri kita sendiri pun tak cukup, maka tidak perlu untuk kita mengeluarkan sedekah. Tapi kalau kita ada usaha juga, seboleh-bolehnya kita usahakan, walaupun dengan jumlah yang sikit. Ini sering saya sebutkan kan, zaman sekarang ni ada dengan QR code kan. Macam live kita pada pagi ni pun yang dijana oleh PIKDM ada dengan QR code. Mudah, kita nak bagi sedekah ni mudah. Saya ingatkan dulu QR code ni RM1 dah baru dia boleh pass, dia boleh luluskan transfer kita tu. Tapi ada kawan bagi tahu kata bukan RM1, 10 sen pun boleh. Saya kata betul ke 10 sen boleh pass? Dia kata boleh. Kalau tak percaya awak try. Dan saya pun try. Kena sungguh. Oh, jadi. Masya Allah. Nak bagi tahu kepada kita kan. 10 sen. Satu sen saya tak pasti 1 sen ni boleh ke tak. Mungkin jemaah dalam ni yang hadir, media sosial kita boleh try. 1 sen ni boleh ke tak. Saya tak ada maklumat lagi. Kalau 1 sen boleh maknanya, apa lagi alasan kita kan. 10 sen ni pun, kalau 10 sen kita jumpa di atas lantai dalam rumah kita pun kita buat tak tahu je. Tapi dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita bagi sedekah. Allah ya'lamu ma nashkur